kenaikan ini amat membantu khususnya kaki tangan awam. Syukurlah dengan kenaikan yang telah diberikan tu. Kenaikan gaji ni kami bagi awam yang amat terima kasih lah. Yang pertama, daripada segi kuasa membeli pun akan bertambah dan kemakmuran rakyat akan nampak bertambah baiklah. Antara penyelesaian yang paling menarik adalah tahun ini sebab ada 7% ni. Jadi banyak membantu daripada segi kos sara hidup yang mencabar yang tinggi. Jadi terima kasih kepada kerajaan. Secara umumnya memang ia akan meningkatkan ekonomi kaki tangan awam lah. Walaupun kita merasakan 7% tu ialah 7 below daripada 10% kan. Walau bagaimanapun, pertama terima kasihlah kepada pihak kerajaan atas kenaikan ataupun pelarasan gaji sebanyak 7% ini. Yalah, dengan kita tahu dengan kos sara hidup ni makin tinggi. Kadang kita mempunyai anak yang ramai. Contoh, terutama saya lah, 5 orang anak memang amat-amat menghargai lah dengan kenaikan tu. Untuk kami di sektor yang sokongan ni lah, 7% yang amat tinggi lah bagi kami. Dan kami amat berterima kasih kepada kerajaan Madani. Dengan kenaikan ini kita dapat membantu peniaga-peniaga kecil yang mana ianya secara tak langsung meningkatkan ekonomi para peniaga kecil. Contohnya macam di kedai makan, minimarket di serata Malaysia ni lah. Terima kasih banyak kepada kerajaan, khususnya kerajaan Madani yang dapat membantu rakyat Malaysia, khususnya dalam golongan-golongan yang berpendapatan rendah ni lah orang kata.